Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Eh, orang kata apa tu? Orang kita kata apa? Alah, kita buat dia. Jadi ayat-ayat tu selalu saya guna lah dalam hidup saya ni kan. Kita buat dia, bukan dia buat kita. Kita boleh punya, kita buat dia. Tu yang ni, yang nak buat time tu ni. Masa tak ada sangat ya. Masa tak ada ya. Kita buat time tu. Ini special saya buat untuk sahabat-sahabat tu luar sana. Saya bersemangat menerima sambutan sokongan daripada sahabat hingga menggerakkan saya buat lagi video walaupun time tu. Okay. Saya on the way nak pergi tu ombak ada tu belakang pergi ke ombak. Tu bertemu insan istimewa Pak Gani Kopassus. Dia adalah salah seorang yang anggota komando yang masih ada zaman sekarang. Ramai yang tidak ada kelayakan Kopassus, Komando Pasukan Khusus di Indonesia, yang mana adalah salah satu di antara komando terbaik di dunia. Ini saya yang cakap. Saya tahu maksud itu apa. Saya kenal Kopassus, komando-komando lain, special forces lain, saya tahu insyaAllah. Jadi saya boleh maklum macam tu. Kopassus salah satu komando ataupun pasukan khusus yang terbaik di dunia. Pertandingan menembak di Asia Tenggara, Kopassus suka. Mungkin untuk yang saya nak cerita, Pak Gani ni, dia lahir umur dia 82 tahun. Dilahirkan pada 1945 di Pulau Sayak. Pulau Sayak dia nama, dia Tanjung Dawet dia petang ya ni, Pak Gani ni kan. Jadi dia masih ada, masih sihat. Saya dah pun dengan dia pun setuju berfungsi dengan sahabat sekalian. Okay, Pak Gani pergi Kopassus pada tahun 1970. Dan 1971 dia pergi ambil Greenberry di Sungai Udang. Nampak? Walaupun dia ada Kopassus, dia pergi lagi ambil Greenberry. Banyak. Buku ni cerita dia, pengalaman dia banyak. Sama-sama saya cuba dapatkan dan saya kongsikan dengan sahabat kat luar sana. Yang mana yang baik kita ambil. Yang mana yang baik. Kita jangan tengok orang, kita tengok apa yang dia sampaikan. Macam dengan saya tadi, saya tak kena ada orang kat mana kah. Yang penting saya ambil video. Kita buat dia, bukan dia buat kita. Apa ingat tu? Jadi doakan saya, ni on the way. Siap video saya post dalam media sosial saya dan di channel saya. Okay, mungkin satu hari kita jumpa Pak Gani. Kita organize minute kita jumpa Pak Gani. Saya nak tuan-tuan di luar sana yang berminat, tarik buku dia, dapatkan maklumat dan siap dia. Dia same point. Kalau kena membantu, same point. Kita jumpa nanti lah. Saya cuba buat yang terbaik untuk sahabat di luar sana. Alhamdulillah. God izin Allah. Terima kasih. Jumpa lagi. Come on and do.